Assalamualaikum dan salam Ramadan. Saya Iza binti Marzuni selaku wartawan bertugas. Hari ini, 23 Februari 2026, TVPSS Tabura membawakan pelancaran program Semarak Ramadan, Tabung Infak Ramadan dan Bulan Dakwah. Program ini mengajar kita untuk berkongsi rezeki, berbuat baik dan mengisi Ramadan dengan amalan mulia. Teruskan bersama kami di TVPSS Tabura. Ramadan datang lagi, hati pun rasa berseri. Bangun sahur puasa hari, belajar jadi insan murni. Kita senyum, kita memberi ikhlas dari dan memastikan anak-anak SK Taman Bukit Rambai, anak-anak yang baik. Kita akan lancarkan juga tabung infak Ramadan, di mana hasil daripada tabung infak ini akan disalurkan kepada anak-anak. Selain itu, program bulan ini Kecil penuh makna, buat pahala bertambah lagi. Semarak Ramadan bulan dakwah yang telah pun disusun atur dengan berbagai program-program yang insya-Allah yang mengatur Allah akan berikan sebaik-baik ganjaran. Dengan ini saya merasmikan program Semarak Ramadan, Tabung Infak Ramadan dan Bulan Dakwah Suara Kebangsaan Taman Bukit Rambai. tabung infak kita isi seikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. amalan didik kami jadi insan. Baik tutur, baik perbuatan. Ramadan penuh keberkahan. Tabung Infak Ramadan dan Bulan Dakwah SK Taman Bukit Rambai sesi 2020. Ramadan kita bersama kongsi rezeki. Ramadan mengajar kita erti sabar, ikhlas dan saling membantu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia ialah yang memberi manfaat kepada orang lain. Semoga amalan kita diterima dan diberkati. Sekian dari saya, wartawan TVPSS Tabura. Mata kami, cerita anda. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Bye.